Nama pertama yang terlintas di fikiran saya bila kita nak senaraikan mereka-mereka yang tak pernah menjadi seorang juara adalah Jake the Snake Roberts. Seorang bintang era 80-an dan 90-an yang tidak kurang hebatnya. Dan Jake Roberts ni merupakan seorang yang, kalau kita perhatikan, sangat berbakat dalam segi promo ataupun cara menyampaikan ucapan ataupun mic skillnya lah, dengan karakter beliau sebagai seorang individu yang membawa ular ke dalam gelanggang kan. Jadi memang kalau difikirkan, Jake Roberts ni sangat intimidating lah, sangat orang kata apa, menakutkan sebenarnya lawan-lawan mereka. Tapi malangnya daripada beliau mula bergusti daripada awal 80-an sehinggalah di penghujung karirnya, Jake Roberts tak pernah memenangi sebarang kejuaraan WWE. Even kejuaraan sekunder ataupun kejuaraan untuk mid-carder seperti Intercontinental pun tak pernah beliau menangi. Tidak kira ketika beliau bergusti sama ada di WWE ataupun di WCW. Sangat menyedihkan. Dahlah dia punya DDT dia tu power kan. Tapi apa nak kata, tak ada rezeki. Sedikit fun fact tentang Jake Roberts. Sebenarnya Jake Roberts ni bukanlah seorang yang berani sangat pun dengan ular. Beliau sebenarnya dalam satu interview pernah mendedahkanlah, beliau memberikan idea karakter ular, membawa ular ke dalam gelanggang tu. Masa tu dia tengah ting-tong baru lepas minum, dan dia pun memberikan idea itu sebut kepada Vince McMahon dan Vince bersetuju. Dan akhirnya dalam kata tak suka, takut dan sebagainya, ia terus melekat dan Jake Roberts kekal dengan identitinya sebagai seorang individu yang membawa ular masuk ke dalam gelanggang. Geli babe.